Fasal ke-12, muka surat 51, kitab Khalifah Zuhud Umar bin Abdul Aziz. Tajuknya kewarakannya. Warak ni apa yang saya dengar dari ceramah almarhum Ustaz Jalaluddin Ismail Kamus. Warak ni ialah berhati-hati, takut-takut, berhati-hati daripada yang syubhat, yang tak pasti hukum halal haram, takut-takut masuk kepada yang haram. Kata Abu Syaiban, maknanya definisi warak ni banyak lagi lah. Kalau buka kitab tasawuf ni macam-macam kan. Tapi saya ingat di masa inilah. Kata Abu Syaiban, Umarah bin Nusai telah mengirimkan kepada Umar melalui perantaraanku 2 raga buah tamar, buah kurma, buah tamar mekar yang pertama kali masak. Sedap lah kot. Ketika aku berikannya kepada Umar, beliau bertanya kepadaku, apakah kenderaan, ya Allah, ini tak sanggup baca. Apakah kenderaan yang kau naiki untuk membawa buah tamar ini? Jawabku, kenderaan penghantar surat. Kata Umar, kalau begitu, ambil kembali buah tamar ini dan jualkan. Dikira kenderaan tu pun dikira. Ya Allah, Tuanku. Aku pun terus mengambil buah tamar tersebut dan menjualkannya kepada salah seorang lelaki dari Bani Marwan dengan harga 18 dirham. Kebetulan lelaki tersebut pula telah menghadiahkan buah tamar tersebut kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Apabila ianya dibawa kepada Umar, beliau pun bertanya, wahai Abu Syaiban, tamar mekar ini seakan-akan 2 raga tamar yang telah dibawakan kepadaku sebelum ini? Jawabku, memang benar tuan. Lalu aku pun meletakkan salah satu daripada tamar tersebut di depan Umar dan kami makannya bersama-sama beliau. Sementara yang satu lagi beliau berikan kepada isterinya dan duit dirham hasil jualan tamar tadi telah diserahkan kepada Baitul Mal. Yang mana boleh jual. Pasal takut termakan benda-benda yang syubhat. Bayar urai dah ni. Ini kisah kewarakan Khalifah Umar. Suatu hari isterinya Fatimah binti Abdul Malik mendengar Umar bin Abdul Aziz berkata, aku sangat gembira sekiranya aku dapat memiliki madu lubenan. Justru itu isterinya telah memerintahkan beberapa orang khadamnya supaya pergi menemui Ibnu Ma'di Karb yang bekerja di Lubenan dengan memberitahunya bahawa Amirul Mukminin berkeinginan untuk memiliki madu lubenan dan madu tersebut hendaklah dihantar segera dalam kuantiti yang banyak, dalam jumlah yang banyak. Dia yang nak, dia kata Umar yang nak. Satu hal kat ni. Ibnu Ma'di Karb telah menghantar dengan banyaknya madu tersebut kepada Umar. Bila madu tersebut diterima oleh Fatimah, beliau lalu membawanya kepada Umar dan berkata kepadanya, nah, inilah madu yang engkau inginkan. Oh sorry, Umar bin Aziz kata dia yang teringin nak mana. Dia yang ingin madu lubenan. Maaf, saya tersilap. Nah, inilah madu yang kau inginkan. Jawab Umar, wahai Fatimah, sebenarnya berkaitan dengan madu ini, aku sudah maklum bahawa engkau telah menghantar beberapa orang khadam engkau berjumpa Ibnu Ma'di Karb. Lantaran itu, Umar bin Abdul Aziz kemudiannya memerintahkan supaya madu tersebut dijualkan di pasar dan duit hasil jualannya dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Setelah itu, Umar telah menulis, atau dimakan ke tidak semua ni? Semua ni banyak ni. Dijual balik. La ilaha illallah. Setelah itu, Umar telah menulis surat kepada Ibnu Ma'di Karb yang berbunyi, dalam hal madu lubenan ini, Fatimah lah yang telah memainkan peranan menghantar utusannya menemui dan memberitahu engkau bahawa aku inginkan madu lebah tersebut. Sayyidina Umar sebut je, Khalifah Umar sebut je, alangkah bagus kau dapat madu lubenan. Dah bini dia pula nak menunaikan hajat lah kononnya. Ambil kau. Kau main banyak mintanya. Dalam hal madu lubenan ini, Fatimah lah yang telah memainkan peranan menghantar utusannya menemui dan memberitahu engkau bahawa aku inginkan madu lebah tersebut. Demi Allah, jika engkau mengulangi lagi tindakanmu itu, maka selepas ini engkau tidak boleh lagi bekerja di bawah pemerintahanku buat selama-lamanya dan aku sendiri tidak mahu bertemu denganmu lagi. Padahal si Ibnu Ma'di ni pun tak ada apa-apa. Kan, King and Queen punya cerita lah kan. King teringin nak madu, Queen hantar utusan. Siapa-siapa dengar arahan pada istana, mestilah nak memenuhi kehendak pemerintah. Tahu-tahu kena marah pula si
Ibnu Ma'di. Ngantuk pula ni. Kata Umar dalam suratnya, kalau kau buat lagi, kau tak boleh kerja lagi di bawah aku, dan aku tak nak jumpa kau lagi dah. Tak pasal-pasal. Kena sound. Jadi macam itulah waraknya seorang pemimpin. Jadi yang menghantar madu ni pun tercengang-cengang lah nampaknya. Panjang lagi ni. Riyah bin Abidah meriwayatkan dengan katanya, Sesungguhnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat gemar memakan madu. Suatu hari, beliau telah meminta madu dari isterinya Fatimah, sedangkan madu sudah kehabisan. Selepas itu Fatimah berusaha mendapatkannya dan membawa madu tersebut kepada Umar. Umar telah memakan madu tersebut dan berpuas hati dengannya. Setelah itu beliau pun bertanya kepada isterinya, "Dari manakah engkau memperolehi madu ini?" Jawab isterinya, "Aku telah mengutus seorang khadamku bersama-sama dengan wang sebanyak 2 dinar untuk membeli madu dengan menaiki kenderaan bagal penghantar surat." Kata Umar, "Aku bersumpah dengan nama Allah bahawa engkau mesti bawakan kepadaku baki madu tersebut." Lalu Fatimah pun membawa kepada Umar sebuah bekas yang berisi lebihan madu tersebut. Umar kemudiannya telah menjual madu tersebut melebihi harga beliannya. Setelah itu, beliau mengembalikan 2 dinar daripadanya kepada Fatimah dan wang selebihnya dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Berkata Umar, "Apakah patut kenderaan orang ramai digunakan untuk memenuhi nafsu Umar?" Dalam satu riwayat lain, Umar berkata, "Jika muntahku ini boleh memberi faedah kepada orang Islam, nescaya aku akan memuntahkan madu yang telah aku makan tadi keluar dari perutku." Bab kenderaan awam pun Umar hati-hati tidak mahu digunakan untuk kepentingan peribadi. Itu je lah saya bercakap. Sebab karakter dia macam tu. Subhanallah. Al-Fihri meriwayatkan bahawa ayahnya berkata, suatu hari Umar bin Abdul Aziz telah membahagi-bahagikan buah apple hasil rampasan perang. Tiba-tiba datang anak kecilnya lalu mengambil sebiji daripadanya. Umar ternampak perlakuan anaknya itu. Dengan segera beliau menyambar apel tersebut dari mulut anaknya dan memukulnya. Dengan rasa sedih, anaknya bergegas lari balik ke rumah, mengadu kepada ibunya Fatimah. Fatimah telah menyuruh seorang khadamnya ke pasar untuk membeli buah apel buat anak kecilnya itu. Apabila Umar kembali ke rumahnya, beliau tercium bau buah apel tersebut. Beliau lantas bertanya kepada Fatimah, "Adakah engkau ada mengambil sesuatu dari harta rampasan perang?" Jawab Fatimah, "Tidak." Beliau lalu menceritakan kepada Umar, apakah sebenarnya yang berlaku. Kata Umar, "Demi Allah, ketika aku merampas buah apel tersebut dari mulutnya, aku merasakan seolah-olah aku telah mencabutnya dari hati sanubariku sendiri. Namun aku melakukannya juga semata-mata kerana aku tidak mahu diriku menjadi hina di sisi Allah Ta'ala hanya disebabkan kerana sebiji buah apel hasil rampasan perang orang Islam." Ini warak. Warak tahap gaban ke? Warak tahap unlimited ke? Warak tahap super duper ke? Warak tahap maksimum ke? Inilah orangnya. Tapi ialah, itu harta rampasan perang. Jadi benda tu berat sebenarnya. Pada Umar benda tu sangat berat. Rampasan perang ni bukan benda boleh buat main. Ghanimah kan. Harta rampasan perang. Sebiji apple satu hal. Menangis anak dia ambil juga. Pasal apa? Dia cakap hati dia ke akhirat, bukan dunia. Kalau dunia, diamlah. Diamlah anak. Makan. Kalau kita, na'udzubillah lah. Umar lain, hati dia ke akhirat. Ya'qub meriwayatkan bahawa beliau dengar ayahnya bercerita. Suatu ketika, Umar bin Abdul Aziz berkata kepada khadamnya, "Panaskan untukku sebekas air kerana aku ingin mandi untuk menunaikan solat Jumaat." Mungkin ketika itu musim sejuk lah kot. Sebab Syria, kata seorang guru kami, guru saya, Syria ada 4 musim. Lalu dikhabarkan kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, demi Allah, kami tidak dapat melakukannya kerana kayu api tidak ada." Kata ayahku lagi, ada beberapa, saya kepenatan cakap
Letih. Ada beberapa orang khadamnya telah membawa dan memanaskan air di dalam sebuah rumah, di dalam sebuah bekas yang diperbuat daripada tembaga dengan menggunakan dapur milik orang awam. Setelah itu mereka membawanya kepada Umar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ini airnya yang sudah mendidih." Kata Umar, bukankah kalian semua telah memberitahuku bahawa kita tidak mempunyai kayu api? Jadi bagaimanakah air ini dipanaskan? Boleh jadi kalian semua memanaskan air ini menggunakan dapur orang awam? Jawab mereka, benar wahai Amirul Mukminin. Lalu kata Umar, panggil kemari orang yang memanaskan air ini. Bila khadam tersebut sampai, Umar bertanya kepadanya, bukankah engkau telah diberitahu bahawa bekas ini milik Amirul Mukminin? Tetapi mengapa engkau panaskan juga menggunakan dapur orang awam? Jawab khadam tersebut, wahai Amirul Mukminin, demi Allah, seputung kayu orang awam pun tidak aku gunakan. Air ini hanya dipanaskan dengan bara apinya sahaja, yang kalau dibiarkan nescaya ianya akan padam dan menjadi abu. Tanya Umar, berapa putung bara apikah yang kau telah gunakan? Jawab khadam tersebut, sekian banyak. Kata Umar, bayarkan harga bara api daripada kayu tersebut. Ya Allah, tuanku, ke tahap bara pun dikira. Dia tidak mahu menggunakan maslahat umum kepada maslahat peribadi, kepentingan orang awam kepada nafsu peribadi dia. Padahal dia nak mandi semua Jumaat. Dia sejuk kat masa tu. Itulah waraknya Sayyidina Umar, Khalifah Umar dalam masa ni. Bara api pun dikira. Bayar balik. Ya Allah, tuanku, memang full connection tu akhirat hati dia. Allah. Riyah bin Abidah bercerita, suatu hari sebetul kasturi telah dikeluarkan dari gedung perbendaharaan orang awam dan dibawa melalui hadapan Umar bin Abdul Aziz. Ini kisah minyak wangi. Beliau lalu menutup hidungnya, bimbang kalau beliau tercium bauan kasturi tersebut. Melihat perlakuan Umar tersebut, ada seorang sahabatnya menegur Umar, wahai Amirul Mukminin, apa salahnya jika tuan tercium baunya dengan tidak sengaja? Jawab Umar, bukankah faedah yang dikecapi daripada kasturi ini hanya baunya sahaja? Dia macam ni, kasturi itu, sebetul kasturi itu keluar pada gedung perbendaharaan orang awam. Itu isu dia. Kalau kasturi itu keluar pada bilik dia, tak apa. Ini gedung awam, itu dia kira juga. Takut. Sebab dia anggap semuanya orang awam punya. Aku tak ada hak campur. Aku tidak berhak menggunakan harta orang awam. Termasuk bau kasturi pada, kalau bau tercium tak sengaja, apa salahnya pun. Tapi dia tutup. Kata apa salahnya? Kata siapa? Ada sahabat dia menegur. Alhamdulillah. Sahabat Khalifah tegur. Alhamdulillah. Apa salah kalau tercium tanpa sengaja bau kasturi ni? Lepas tu dia kata apa? Umar jawab, dia pun orang cerdik lah pun. Bukankah faedah kasturi ni bau tu je faedahnya pun. Sebab kan botol ni keluar daripada perbendaharaan orang awam, di pandangan orang yang warak macam Umar Abdul Aziz ni, takut-takut bau tu orang awam ni boleh cium. Aku tak boleh cium sebab aku bukan orang awam, aku pemerintah. Sampai ke tahap tu. Hayyan bin Nafi' al-Basri meriwayatkan, suatu masa Urwah bin Muhammad As-Sa'idi telah mengutusku membawa barangan hadiah daripadanya untuk Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yang pada masa itu berada di suatu tempat bernama Dabaq. Aku telah melaksanakan amanah tersebut dengan baik sekali. Bawa hadiah. Tetapi sesampainya aku di sana, aku dapati bahawa Khalifah Sulaiman telah wafat dan tempatnya telah digantikan dengan Umar bin Abdul Aziz. Aku mengambil keputusan untuk terus menghadap Umar, di mana aku telah mempersiapkan segala hadiah yang dibawa sebagaimana asalnya untuk dipersembahkan kepada Khalifah Umar. Hadiah yang aku bawa ini berupa bauan ambar seberat 5 Allahu Akbar. Hadiah yang aku bawa ini berupa bauan ambar seberat lebih kurang 500 atau 600 kati dan kasturi yang jumlahnya lebih banyak lagi daripada ambar. Ini semua wangi-wangi yang high quality.
Hadiah tersebut telah diletakkan di hadapan Umar oleh khadam-khadamnya, dan dalam masa yang sama keluarlah wangian semerbak daripada kasturi tersebut. Umar segera menutup hidungnya dengan lengan baju beliau seraya berkata, "Wahai khadam-khadamku, sila angkat kesemua hadiah ini dari sini, kerana kenikmatan kasturi dan ambar ini hanya dikecapi daripada baunya." Itu cerita dia. Kan? Sebenarnya itu bukan untuk Umar, ini untuk Khalifah Sulaiman. Tapi Sulaiman kan wafat. Jadi macam mana kan? Orang dah wafat. Maknanya Hayyan ni dapat maklumat lambat lah. Lama sampai macam mana ni untuk Khalifah Sulaiman ni. Oh, Khalifah dah tukar. Sekarang Khalifah Umar. Bagi je lah. Patut memang nak Khalifah pun. Takkan nak patah balik kan. Berat ni berapa ratus kati. 500 kati. Ambar dengan kasuri lagi berat daripada ambar. Bawa lah hidang. Hidang lah. Ni apa? Diletakkan di hadapan Umar. Pasal nak bau je Khalifah ni, wangi-wangian tu. Angkat. Tutup hidung. Angkat. Sila angkat ke semua hadiah ini, kerana kenikmatan bau kasturi ambar ini hanya dikecapi daripada baunya saja. Memanglah. Banyak wangi. Haruman-haruman. Memang untuk dicium je lah. Angkat. Maknanya itu pun tak diperlukan. Sedangkan masa di Madinah tu, macam mana kisah dia? Dia berwangi-wangian. Ketika dia khalifah, takut wangi-wangian tu pun bukan untuk dia sebenarnya. Memang kalau ikut niat yang asal si Hayyan ni, memang untuk pada Khalifah Sulaiman. Kebetulan wafat Sayyidina Khalifah Sulaiman, Umar jadi merintah di masa itu. Bagilah pada khalifah kan, takkan nak bawa balik. Itulah. Itu pun Umar kata, bawa angkat. Maknanya pada dia tak perlu. Rabi'ah bin Atha bercerita, suatu hari telah dibawa kepada Umar bauan ambar dari Yaman. Ni kisah-kisah dengan minyak wangi ni. Umar lalu menutup hidungnya dengan bajunya. Umar lalu menutup hidungnya dengan bajunya. Tiba-tiba khadamnya Muzahim mencelah, "Wahai Amirul Mukminin, bauan ambar ini hanya mengeluarkan wangiannya sahaja." Jawab Umar, "Celaka kau wahai Muzahim. Bukankah kenikmatan bauan tersebut dikecapi daripada wangiannya?" Umar berterusan menutup hidungnya sehinggalah ambar tersebut diangkat dari hadapannya. Macam nak kata warak lagi. Bau wangian pun dikiranya. Memang tak tahu. Ada juga. Kalau wujudlah orang zaman sekarang ni macam tu, memang tabik lah. Full respect. Fasal ke-13, muka surat 59. Tawaduknya, yang mana sifat rendah dirinya. Sifat tidak menyombong, merendah diri. Al-Auza'i, ini ulama besar ni. Imam Auza'i. Kalau baca kita kitab fiqah, kita tak ulama, ini nama ulama-ulama besar. Al-Auza'i bercerita, selepas Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi khalifah, seorang saudara lelakinya telah datang menemuinya dan berkata, "Kalau engkau mahu, aku boleh berbicara denganmu sebagai seorang manusia yang bernama Umar tentang persoalan-persoalan yang kau benci pada hari ini dan menyukainya untuk keesokan harinya. Sebaliknya, jika engkau kehendaki, aku juga boleh berbicara denganmu sebagai seorang yang bergelar Amirul Mukminin tentang perkara-perkara yang engkau suka pada hari ini dan membencinya keesokan harinya." Jawab Umar, "Silakan, berbicaralah dengan aku sebagai seorang manusia yang bernama Umar tentang persoalan-persoalan yang aku membencinya hari ini dan menyukainya untuk keesokan harinya." Maknanya, ni saudara lelaki dia datang. Maknanya, dia ni rapat dengan Sayyidina Umar lah, dengan Khalifah Umar lah. Dia rapat, dia kata, "Kalau kau nak, aku berbicara kau sebagai seorang Umar, sebagai Khalifah Umar, tentang perkara yang hari ini kau benci, esok kau suka, ataupun sebaliknya, hari ini kau suka, esok kau benci." Kata dia, berbicara aku sebagai seorang Umar, mana seorang lelaki yang kau kenal sebelum jadi khalifah. Dia boleh merendahkan diri, padahal dia nombor satu dalam dunia umat Islam. Orang rapat dengan dia lah kan, orang tu rapat dengan dia sebab saudara lelaki. Ni kisah lain pula.
Suatu hari Umar bin Abdul Aziz merasa hangat. Lalu beliau pun memerintahkan khadam perempuannya dengan katanya, Wahai khadamku, tolong kipaskan diriku. Khadamnya pun datang, lalu mengipaskan Umar dengan sebilah kipas. Tiba-tiba khadamnya itu tertidur. Kipas sebilah bukan sebuah. Sebilah kipas. Khadamnya pun datang, lalu mengipaskan Umar dengan sebilah kipas. Sebilah kipas. Tiba-tiba khadamnya itu tertidur. Umar lalu mengambil kipas tersebut dan mengipaskannya pula terhadap khadamnya itu. Tiba-tiba khadamnya tersedar daripada tidurnya, lantas berteriak kerana terkejut dengan perlakuan Umar itu. Kata Umar, hanya saja engkau adalah manusia sepertiku juga. Sebagaimana engkau merasa panas, aku juga begitu. Oleh itu aku juga suka mengipaskan diri engkau sebagaimana engkau telah lakukan terhadap diriku. Ini pemimpin yang betul-betul prihatin kepada bawahannya. Dia suruh untuk kipas. Kipas lah. Dia memang tugas orang tu. Khadam, kipas. Kipas Umar, dia pula terlelap. Umar tengok dia terlelap, dia pula kipaskan balik. Itu sporting lah. Bos yang sporting kan. Itu cerita dia. Lepas tu terkejut. Khalifah, kau kipaskan aku kan. Yalah, kau panas. Engkau pun macam manusia biasa juga, kata Umar kan. Sebagaimana aku panas, kau pun panas. Dan kau tidur, kau tertidur, aku kipaslah kau. Dah, dia tidur siapa nak kipaskan aku? Dan kau tidur siapa nak kipaskan aku? Engkau tidur, aku lagi kipaskan kau. Kelakar kat kisah ni. Oleh itu aku juga suka mengipaskan diri engkau sebagaimana engkau telah melakukan terhadap diriku. Apa yang peliknya? Mana itu kalau pemimpin tak humble, jangan haraplah dapat jadi macam tu. Tapi dia humble. Dia tawaduk sangat pada diri. Allah, dia pula tidur. Ambil aku kipaskan kau pula. Kipas terbangun. Oh tuan, maaf tuan. Tak apa, kau pun macam biasa juga. Itu cerita dia. Engkau panas, aku kipas. Macam cerita Pirabi pula. Tapi itu lain kan. Dia panas, dia kipas. Aku panas, aku kipas. Alim syarat tingkap. Okeylah, tu kisah sporting, prihatinnya Khalifah Umar bin Aziz terhadap khadam perempuannya. Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz setiap kali selepas sembahyang akan duduk di halaman orang ramai, berhimpun dan akan mengangkat tangan bila ada orang awam mengangkat tangan kepadanya. Itu biasalah. Macam raja-raja lah. King sultan apa kan datang kan sembahyang Jumaat, salam dengan, kalau nasib baik boleh selfie kan. Sekarang zaman sekarang lah selfie. Dulu pun ada. Jadi lepas dia sembahyang, dia akan duduk di halaman. Orang kan rakyat nak jumpa dia susah kan. Jadi dia nak jumpa dia kena ada pengawal apa semua. Jadi dia duduk, okey, angkat tangan, senyum. Itu lah. Okay. Dia meraihkan momen waktu-waktu bersama rakyat selepas sembahyang. Rajak bin Haywah meriwayatkan, suatu malam aku berada di sisi Umar bin Abdul Aziz berbicara dengannya. Tiba-tiba lampu padam. Aku pun lantas bangun untuk memperbaikinya. Tetapi Umar menghalang dan mempersilakan aku duduk. Kemudian beliau sendiri bangun memperbaikinya. Apabila Umar kembali duduk di hadapanku, beliau berkata, apa jua perlakuanku sebentar tadi, sama ada berdiri ataupun duduk, menggambarkan bahawa aku hanyalah seorang manusia yang bernama Umar bin Abdul Aziz, bukannya Amirul Mukminin, dan adalah satu sikap yang amat tercela bagi seseorang apabila ia menggunakan khidmat tetamunya. Ini adab seorang khalifah yang tahu apa itu adab tetamu kepada tuan rumah, apa itu adab tuan rumah kepada tetamu. Benda tu berlaku di rumah dia, lampu terpadam. Jadi yang datang tu menganggap diri dia rakyat, sedangkan Umar dia menganggap diri dia tuan rumah. Jadi memang adabnya memang tak patutlah kita guna khidmat tetamu. Tetamu padam di rumah aku, lampu padam di rumah aku, aku lah kena nyalakan balik lampu tu. Maka dia suruh duduk. Tu dia. Ini bab adab, sedangkan dia khalifah. Tapi dia rasa dalam tu adab, aku tuan rumah. Itu cerita dia. Walau macam mana pun dia tak rasa diri dia tak besar. Padahal kedudukan dia sangat besar. Suatu ketika dikatakan kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, bagaimanakah jika semasa Tuan datang ke Madinah, tiba-tiba Tuan meninggal dunia di sana?
dan kemudiannya Tuhan menjadi orang yang ketiga dikebumikan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhum. Jawab Umar, demi Allah aku lebih rela diazab dengan segala jenis azab selain azab neraka, kerana aku tidak tertahan dengan kepanasan apinya, daripada Allah Ta'ala mengetahui dalam hatiku bahawa aku merasa layak untuk berada di tempat itu. Jadi orang macam ni dia rasa diri dia tak layak untuk dimakamkan sebaris dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang agung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi dia sedar diri, siapalah aku, dan aku rasa lebih baiklah diazab di dunia lah selain pada azab neraka, sebab ada niat macam tu. Ni orang yang hatinya sangat jernih, bersih dan apa lagi cakap, suci apa semua tu lah. Orang yang hatinya mahmudah. Sifat mahmudah tu sudah berada dalam jiwanya, hatinya, dirinya dan kehidupannya. Sifat tu dah terpancar sampai ke tahap niat pun dia jaga. Siapalah aku untuk dimakamkan dengan manusia-manusia yang agung di makam Nabi, di kawasan pusara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ialah muka surat ke-61. Setakat ini saja untuk malam ini, Ahad 12 Julai 2026. Akan datang insya-Allah akan dibaca fasal ke-14, kesabarannya dan kemudian akhlaknya, dan total muka suratnya ialah sampai 154 muka surat. Mungkin ada lagi 2, 3, 4, 5, 6 rakaman lagi, bergantung pada larat tak larat saya lah. Ni pun tak makan malam lagi ni. Dia duduk bilik-bilik buku dia. Dia kadang buku ni kadang ketagih kan. Dah lama tak tengok. Bilik sana, bilik sini. Lepas tu buka buku sana, lepas tu buka buku sini. Lepas tu macam lah. Bila dah banyak sangat pun kadang tak fokus juga. Ni nak tengok, ni nak baca, ini nak bilik tu. Ni ada rak ni tak pasang-pasang lagi ni. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa insyaallah bi barakati hadza, dengan keberkatan insyaallah, dengan keberkatan insan agung ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mudah-mudahan hidup kita semua diberkati dan kita dapat meniru akhlaknya dan kepribadiannya yang agung, yang terkenal dengan zuhud dan lain-lain lagi, adilnya, waraknya, tawaduknya, dan banyak lagi kita akan yang telah kita baca dan kita akan baca lagi insya-Allah selepas ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.